Gelak-gelak. Guys, hari ni F8 Bus berada di Unified Arena. Untuk apa awak rasa? Kita ada di sebalik tabir untuk AJL yang ke-40 istimewa. Kita nak cari kita punya host. Tuan rumah kita ni, Abang Jamil. Assalamualaikum. Abang Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke AJL. Lagi 2 hari kan? Lagi 2 hari AJL 40. Tengok yang lari belakang tu Koms tu dia pun menguruskan. Yang duduk belakang tu Meng. Ni semua orang-orang kuat Koms yang menolong saya untuk dapatkan Abang Jamil dan busy dapatkan awak ni. Hari ni hari Khamis, lagi 2 hari sebenarnya. Dan kalau nampak kat belakang ni semua persiapan. Okey, ini nak saya terangkan sikit ke? Boleh. Itu yang kita nak tahu dulu. Kat luar ni ada apa sebenarnya? Macam biasa ke macam mana? Kat luar ni macam biasa. Red carpet. Okey, ini kita tengah set up untuk red carpet. Okey, jadi maksudnya siapa yang melalui red carpet tu akan melalui sinilah. Ya, akan melalui pengalaman ni, akan masuk melalui pintu ni, M besar ni, M. Ya. So, M besar tu McDonald, M besar tu penaja kita tahu ni yang dia masuk ke dalam. Jadi dekat sini nanti kita akan ada drop off. Kita pun ada rakan sponsor kita yang lain iaitu Grab. Grab akan bawa, Volvo akan bawa, VIP kita, artis kita Volvo akan bawa drop di sana, jalan dan terus masuk ke red carpet kita. Aduh, kalau tak dapat Volvo saya nak Grab pun boleh lah. Nak Grab pun boleh. Grab, kalau nak datang dengan Grab, kita akan drop. Ada satu stesen untuk drop di depan sana. Ada. Grab pun kan? Senang. Sebab sebelum ni kalau dekat stadium ke kawasan ni, parking tu memang susah. Betul. Macam mana bang? Memang naik Grab tu yang paling sesuai? Itu paling sesuai. Paling sesuai. Grab. Jadi untuk red carpet kat luar ni nanti, pukul berapa dia bermula dan siapa je yang masuk ikut pintu ni? Macam mana dengan penonton-penonton yang, ayalah tiket banyak kategori kan? Kalau abang boleh cerita sikit. Red carpet ni kita ada nama-nama khas untuk masuk melalui red carpet. Jadi contohnya artis-artis jemputan kita, VVIP jemputan kita, kita akan masuk melalui red carpet. Sebab apa? Red carpet ni kita akan siarkan live di social media kita. Dekat situ, jadi bila kita masuk ke dalam tu, semua kamera dah menanti. Glam kita tu di capture oleh kamera. Ya, dimula daripada sini. Ini masih lagi set up untuk hari ni. So peminat-peminat lain kalau duduk di keliling boleh tengok lah. Boleh tengok. Boleh duduk. Kalau yang datang tu kalau dah ada tiket apa semua tu, kalau tak nak masuk dulu, boleh tengok perjalanan red carpet ni. Gempak lah tahun ni kat sini luar ni, lain macam juga. Lain macam, kita akan ada parking kereta Volvo dekat sini nanti. Dan kita akan ada 3 booth dekat sini. Ada Shopee, ada kita punya merchandise yang jual dekat situ nanti. Semua ada kat situ. So banyak aktiviti. Datang awal. Betul. Datang awal. Untuk mengelakkan kesesakan, datang awal. Bang, setakat ni bang, sebelum kita masuk dalam, berapa peratus kalau betul-betul dah siap semuanya, berjalan dengan lancar ke tidak? Ada apa-apa yang hiccup sikit ke nak bagi tahu? Saya boleh katakan bahawa kita berjalan mengikut jadual. Bermula daripada Ahad malam hari itu sehingga hari ini. Alhamdulillah. Timing yang kita buat, timeline yang kita buat tu mengikut jadual. Dan kerjasama daripada artis yang datang sharp, mengikut timeline ataupun call time yang kita bagi, membantu, sangat-sangat membantu. Jadi hari ini adalah hari yang keempat. Betul. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari yang keempat. So saya boleh katakan 70% is there. Tengok ini abang nak tengok, bawa kita orang masuk boleh bang? Tunjuk kita boleh. apa yang berlaku, apa yang terjadi dan macam mana persediaan. Boleh Boleh. Jom bang, kita masuk. Masuk red carpet macam mana agak kat Maiga jumpa. Kita masuk pintu utama ni. Baik. Sepatutnya pintu tengah, bukan pintu ni. Ini untuk pekerja. Untuk bekerja saja. Ini gambaran red carpet, kita masih lagi set up. Sebelah kiri apa bang? Kalau hari kejadian. Hari kejadian masuk sebelah kiri ni, nanti kita akan ada host dekat sini. So dia akan interview. Sini ada photo booth. Kita boleh ambil gambar. So wartawan apa semua kita akan bagi ruang di sini untuk snap artis. Ini belum siap kita punya backdrop kita. Backdrop kita, dan dia akan pusing lalu ikut turun tangga. Turun tangga ke tempat masing-masing ke arena. Yang mana VIP dia akan terus ke sini, dia akan masuk ke bilik VIP. Ada bilik dia lah semuanya. Ada bilik dia semuanya nanti. Ini boleh bang, kita singgah bilik apa dia bang? Ini kita tengah set up untuk post party kita, di mana selepas show kita akan ada press conference dekat sini lah.
Ini setupnya di sini. Kalau korang nak tahu, setiap tahun AJL, sinilah kami media-media akan datang untuk ada jamuan sedikit, dan kat sini juga kita jumpa artis lepas mereka menang. Betul. Kita interview kat ujung tu. Inilah ruang dia. Ini ruangnya. Masih lagi dalam proses setup. Inilah tempat media. InsyaAllah kita orang akan buat live kat sini, dekat TikTok ataupun dekat IG nanti. Ini kursi-kursi yang disediakan untuk media dan tempat untuk kita interview lah. Okey, jom. Silakan. Jom. Ini backstage kita, di mana bilik operasi kita lah. Alright. Lama, saya terdengar diorang tengah buat rehearsal belakang kan? Okey, tengah rehearsal. Ini saya kenalkan, ini bilik production production room, di mana kerja-kerja productions kita akan ada dalam bilik ni lah. Ni saya kenalkan Ika, kita punya producer. Maybe Ika boleh say hi. Penerbit. Ada apa-apa nak tanya kepada penerbit, silakan. Dia penerbit, dia tak tanya sekarang. Ya, tanya dari sekarang. So ini bilik production Ini bilik production di mana kita kalau ada apa-apa urgent meeting atau kerja-kerja yang kita nak selesaikan yang melibatkan dokumen ke, printing ke, discussion ke, di sinilah. Right. Jom. Okay. Productionnya. Yep. Next one. Next one. Ini apa yang berlaku di dalam sana sekarang. Okay. Jadi boleh nampak secara langsung. Boleh nampak secara langsung. Baik. Ni saya rasa macam saya ni backstage kan? Ni backstage. Tapi kita tak pergi dulu. Kita pun perlu buat soalan itu. Okey. Ada orang buat rehearsal sekarang saya kat backstage ni. Alright. Ini bilik MCP kita, Multi Camera Production. Bang, sebelum kita masuk, MCP tu apa bang? Untuk orang yang tak tahu. Multi Camera Production maksudnya segala kamera kita kontrol daripada sini lah sebelum kita broadcast. Sebab masa AJL ni selalunya bila orang kata multi camera production, ada kamera yang banyak. Kamera yang banyak. Berapa banyak kamera untuk AJL? 11 kamera kita pakai. 11 kamera saya suruh. 11 kamera. So waktu tu masuk yang spider semua. Yes, semua sekali. Apa kita pakai tahun ni? Tahun ni kita pakai spider ada, kita ada Jimmy Jeep, yang kita ada drone pun. Kita pakai SPV. Banyaklah kamera dia. Banyak kamera dia, total 11 kamera. Alright, jom kita masuk MCP. Ini kawasan MCP. Ya. Inilah gambarannya. Di sini kita kontrol untuk LED grafik. Di sini director punya tempat. Kalau tengok skrin kat sana ada kamera kan, ada tulis 1, 2, 3 sampai 11 tu. Semua kamera kita. Okey, silakan. Ini TV kita. TV untuk red carpet. So masing-masing ada peran dan masing-masing di sini. Boleh nampak dekat sini audio, CCU, camera control unit. Dia more tu technical lah. Bang, okey, so jadi boleh tak katakan ini sebenarnya bilik yang paling penting sekali, bilik utama untuk siaran langsung. Inilah jantung untuk siaran langsung kita di AJL. Siapa paling berkuasa kat sini bang? Yang paling berkuasa kat sini producer dan juga director. Untuk call segala shot adalah director. Tempat ni akan senyap. Hostnya hanya suara director saja yang akan dengar. Tempat ni akan senyap. So director lah yang menentukan shot dekat director yang akan menentukan apa yang akan keluar di TV kita. Okey. Kalau bang, itu saya tanya host kata kat telinga tu ear monitor. Yes. Siapa yang bercakap dengan host tu? Selalunya kita ada AD, assistant director. So, untuk cue kita dan ingatkan kita punya director. AD yang akan ingatkan kita punya host. So apa yang bercakap tu sebenarnya berasal daripada bilik ni. Daripada bilik. Apa yang berlaku di dalam, arahan daripada sini. Arahan daripada sini. Keputusan macam mana? Dari sini juga ke ataupun terus daripada auditor sampai ke host? Okey. Keputusan sebenarnya daripada juri masuk ke auditor. Auditor tentukan markah-markahnya sampai ke sini, dan sini akan keluar untuk kita announce siapa pemenang. Jadi maknanya penerbit tahu dulu lah sudah. Kita akan tahu dulu satu minit awal lah. 1 minit awal. So kita akan ni keluar. Bang, macam ni bang, pasal live, sekali kita dengar cerita ada orang buat live, dia delay. Okey. Macam AJL ni live dia delay ke tidak? Tidak. On time. Kita on time. So apa yang berlaku terus masuk? Terus masuk. Tak ada delay apa semua. Tak ada delay. So hopefully insyaAllah
kita tak boleh buat apa-apa kesilapan lah. Sebab kesilapan yang dibuat kita tak boleh repeat balik untuk buat betul. Ini director kita Syarizan Shah, dialah yang akan menentukan, dialah yang mengendalikan jantung MCP ni. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya. Takat ni sikit je. Takat ni macam mana consider sebab AJ40 ni walaupun macam AJ biasa-biasa orang kata, tapi sebenarnya 40 tu angka istimewa. So ramai mengharapkan yang terbaik sekali. So macam mana dah? 80% lah. Untuk lagi 2 hari ni 80% lah kita dah cover. Ada few je yang belum full dress, belum sound check. Hopefully today kita boleh ni catch up 100% lah. Tak boleh lah nak bocor rahsia, tapi setakat tengok kreatif idea mereka teman Rahmat Kasau ni menarik ke tidak? Hebat ke tidak rasa? Year rasa break and even lah. Ada few artis yang tinggi, ada artis yang intermediate macam tu lah. Tapi orang boleh expect kot siapa yang rasanya dalam panelis tu, siapa yang akan bagi 100% pada antara Okay. So you happy lah setakat ni, happy Okay setakat ni alhamdulillah. Okay, ikut Abang Jamil kita start tempat lain pula. Okey, ini lorong-lorong penting yang dilarang masuk sama sekali oleh orang yang tidak berkenaan lah. Okay. Apa lagi yang ada kat sini sebenarnya selain MCP? MCP, kita ada audio room untuk broadcast, dan hey, ini Jackie, vendor kita untuk AR. Daripada Visual 3. So dah sebut AR tu maknanya adalah something kat sini. Ada something. Spider cam pun daripada dia. So maknanya untuk kerja ni sebenarnya bukan TV3 saja punya produksi peralatan saja. Bukan. Banyak melibatkan vendor-vendor daripada luar. Okay, apa antara vendor dia selain macam contohnya lighting, sound, kebanyakannya kita daripada luar lah untuk support kita punya AJL. Besar. So perlukan banyak bantuan juga sebenarnya. Betul. Okay. So ini big business lah. Okay. Kaling-kaling Bukan kaling-kaling. Okay Jackie. Okay. Alright. Thanks. Okay, ini tempat social media. Yang meeting dia orang punya bilik nanti. Ini dia orang punya bilik. Alright. Ini bilik auditor kita nanti. Banyak auditor yang mengira markah tak? Yang mengira markah. So nanti diorang yang mengurus. Daripada sana kita akan bawa masuk sini lah untuk mengira markah. Itu siapa tu? Dan Tak, itu siapa tu? apa? Ni bilik host. Kita host. Ini Misha Omar, ini Sisi Iman, Nas Rahman. Ini bilik host belum set up lagi. Inilah bilik dia nanti. Ini bilik dia nanti untuk bilik menunggu, bilik berehat. So semua artis, semua peserta akan dapat bilik. Masing-masing. Akan dapat bilik. So host lah Alright. Jom. Okay. Ni sepanjang-panjang ni bilik yang kita sediakan untuk artis lah. Jadi untuk hari ni bang, siapa jadi rehearsal? Semua sekali akan buat ikut time ke ataupun semua akan ikut time? So bukan bagi hari, kita bahagi masa je lah. Kita bagi masa. Okay. Alright. Ini kali kedua. Hari ni kali kedua. Hari ni kali kedua. Semalam dah ada satu rehearsal di mana kita buat sound check bersama dengan prop sekali kita jalan sekali dan kamera rehearsal sekali kita jalan serentak. Dalam 3 benda kita jalan serentak untuk menjimatkan masa. So bang, total secara keseluruhan berapa banyak rehearsal orang dapat? Kita ada 3 kali sebelum full dress rehearsal. Sebelum full dress rehearsal. Sebelum full kali dress. itu maknanya 3 hari. 3 hari. Dan full dress kali keempat lah. Ya. Itu kali terakhir lah. Itu kali terakhir untuk kita touch up. Abang, saya rasanya dekat sebelah ni macam panas sikit bang. So kat mana kita dah sampai ni sebenarnya? Sekarang kita dah sampai ke pintu masuk utama untuk kita ke arena. Lead the way. Betul, tapi jangan reveal dulu ya. So kalau saya tiba-tiba kena blur tu korang faham kan. Untuk surprisekan kepada kita punya penonton, so kita tak boleh reveal dulu apa yang berlaku kat dalam ni. Tapi ni adalah hall dia. Inilah hall dia. Kursi semua everything. Alright. Ini hall masih kosong sebab kita belum susun kerusi. Kejap lagi kita akan susun semua kerusi mengikut bilangan tiket yang kita jual lah. Dan invitees. Bang, yang situ tempat siapa bang? Saya nampak macam istimewa je tempat dia kat ujung tu. Yang kursi putih tu, ini tempat juri. Okey. Ini tempat juri. Yang hujung sana tempat kita punya host. Itu pejabat Sisi Iman dengan Nas. Ini pejabat juri-juri kita. Juri tahun ni ada berapa orang bang? Juri tahun ni kita ada 9 orang. 9 orang. 9. 10 kursi bang?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terlebih 1. 9 actually. Memang 9 saja, bukan 10 lah. Nanti kita Dan kurangkan. saya tahu bos ni kata jangan bocorkan lagi Jangan siapa bocor. juri-juri dia. Jangan Tak bocor. beritahu kemudian. Tapi abang rasa juri tahun ini adakah juri yang abang rasa memang cukup apa kan? Cukup rancahnya. Kita bercakap pasal AJL 40. AJL yang 4 dekat. Bukan calon-calon juri yang boleh duduk di sini. Itu yang saya janjikan. Satu lagi bang, mungkin satu persoalan. Ha. Dulu bang saya ingat ada zaman juri-juri ni kan kita bukan ambil yang pakar dalam bidang muzik je bang. Pernah ada media, Betul. pernah ada orang teater untuk Betul, mereka. betul. So, abang patut tak kita kembalikan sebab ni dah 40 tahun kan? Kembalikan mereka-mereka ni untuk jadi juri juga selepas ni. Actually ada. Oh tahun ni ada? Even though tahun ni pun kita ada untuk menjurikan persembahan terbaik bukan di kalangan orang-orang pemuzik. Cuma tak boleh beritahu siapa sekarang. Cuma tak boleh beritahu siapa. Tapi ada. Ada. Okay. Kita kekalkan. Masih lagi ada. Masing-masing dengan ada ekspertis masing-masing untuk kita dapatkan satu result yang kita kata yang memenuhi semua aspek. So Okey. bang, ini bawah juri, atas ni Okey. saya nampak belakang ni ada macam drama kemudian. Tak tanya apa pula bang? Ini tempat kita control lighting, tempat kita control audio. Di atas sana kita panggil FOH ke atas. Nak tengok? Mai. Boleh. FOH tu apa bang? Nama panjang dia? Ya. Front of house Macam tu? Front of house. Yes. Standby. Okay. Ten seconds. 9, Pergi shoot lah. 8, 7, 6, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Ni FOH ni kan bang? So apa beza dia bang kalau untuk orang yang tak tahu dengan MCP tadi? Sebab MCP Oh, tu ya nampak ke? macam banyak benda kan? Ini apa pula? Okay. MCP dia untuk broadcast. Kamera, audio apa semua akan dihantar masuk ke MCP. Visual semua akan dihantar untuk masuk ke MCP. Thank you. Daripada MCP kita akan hantar pancarkan keluar untuk penonton keluar. Di TV semua Di nampak. TV dia semua tu nampak. lah. Itu MCP. Okay. Multi camera production. Ya. Control unit semua dalam tu. Director semua dalam tu. Berbeza dengan FOH. FOH ni untuk kita control audio, house audio ni, miking, lampu. Untuk pentas ni Untuk lah. pentas ni semuanya dikontrol di sini. Tak ada kena-mena dengan live tu sendiri, tapi dia untuk konsert yang live tu. Konsert yang live tu support semua masuk ke MCP. Jadi yang ada dekat sini contohnya yang saya nampak tadi, yang first one ni audio, Yes. lepas tu lampu, Lampu. lepas tu yang hujung situ siapa bang? Yang mana? Yang hujung. Yang pakai kacamata siapa apa? Oh, lampu juga. Ha? Itu lampu. Rupa lampu juga. Oh banyak lampu. So lampu dua clean kena semua kat situ. Ah. Ujung sana spider cam kita. Okey, itu spider cam. Spider cam. Okay, faham. Okey, jom kita Betul. pergi untuk ke belakang pentas pula. Right. Kalau korang dengar apa-apa tadi tu, korang bawa tak dengar je lah Okay. Okay bang, So, saya lalu dengar abang ni. Sekarang saya dapat ada skrin besar. Ni ke namanya salah satu daripada prompter bang? ini prompter. Prompter untuk host kita di sebelah sana. Yang seberang tadi tu yang Sebelah sama-sama tadi tu. nampak tadi. Oh, nak menghafal mana boleh menghafal. Ya, takut nanti salah fakta. Tapi tetap kena ambil host yang hebat sebab kadang-kadang kena elite juga. Betul. Fakta kena ada. And then kalau kata duration tu terlebih terpanjang, kalau terlebih dia kena pandai-pandai elite lah. Itu sebab tu kita memerlukan host yang banyak knowledge dan juga berpengalaman. Bila kita lalu tepi pentas, Tepi ke pentas. belakang pentas. Boleh bang? Boleh. Tapi sebab tu saya nak singgah kat ni jap. Kak Ray. Ray. Dengan cerita-cerita bawa buat rehearsal. Ya betul, So how was it? sangat menyentuh hati lah. Oh, okay, dia menyentuh hati dia. Nervous. Saya nampak tadi ada tetamu istimewa kan? Apa sorry? Saya nampak ada tetamu istimewa. Ya betul sekali. Oke, tunggu di malam kemuncak nanti. You ready ya? Ready. Sudah bersedia Hamzah? Sudah. Gila dia. Jadi jumpa dia. Thank you. Okay. Bye. Mana abang saya? Hilang, saya hilang Abang Jamil.
Saya hilang Abang Jamil saya. Okey, abang tengok apa ni? Kerusi. Tengok dia untuk atur susun kerusi. So inilah persediaan. Ini dah memang betul-betul tempat duduk pada ini memang tamu penonton semua nanti. penonton semua. Ni semua dah ada nama masing-masing. Dah ada tiket masing-masing. Jadi maksudnya susunan kerusi ni harus mengikut plotting apa yang kita dah buat dan apa yang kita dah jual dan apa yang kita telah tetapkan. Kali ni berapa orang bang? Secara total? Saya nampak orang lah. Lama yang saya nampak orang ni kat sini. Untuk bawah ni kita anggarkan di dalam 1,600 ke 1,900 orang kita isi kat sini. Dan semua akan Jadi di sini nanti. yes. Ni yang paling dekat lah, ni yang paling depan Yang paling depan. Hebat. So maksudnya dari segi TV Productions, lagi ramai audience tu, lagi padat kedudukannya, lagi cantik visual. Abang ramai tak dapat datang bang. Ya. Tiket habis cepat sangat. Ya. Tahun depan kena bawa kat Sedempit Jalil. InsyaAllah doakan. Okey, jom bang. Alright. Yang ni ke belakang pula. Kan. Dan kau saya bang, saya orang ni backstage ni. Ni backstage. Okey, artis in out, props in out daripada sini lah. Okey, kalau korang nampak, situ ada LED yang boleh diturun naik Situ prop untuk keluar masuk. untuk keluar masuk. Ni nampak kalau dia tengah buat keluar masuk prop lah sekarang ni katanya. Sekejap lagi kita macam biasa, kita pergi belakang, abang akan tunjukkan prop-prop, kita teka siapa punya Betul. Sekarang ke bang? Sekarang kan nak pergi sana ke bang? Nak mana? Props. Boleh. Terus. Ya. Jom, abang Jamil bawa kita situ sekarang Tapi mungkin sebelum tu kita boleh singgah dekat musician ke bang? Orkestra kita. Orkestranya Tapi sekejap bang, dah lalu. Ya. Kita memerlukan tenaga kerja yang ramai. Ini baru satu prop bang Ini baru satu prop. Berapa total orang kira-kiranya kru yang diperlukan untuk prop saya tahu ni bang? Agak 200. prop saja. 200. Dan untuk pengetahuan, untuk menyiapkan stage ni kita bekerja 24 jam tanpa henti. So maknanya sekarang dah hampir siap. Hampir siap. Tapi dah biasa buat bang, Dah biasa. tahu. Biasalah dah tu. tahu timing Sebab- macam mana kan. Ya. Jadi kita boleh tengok je bang, saya nampak kat situ ada orkestra je saya nampak. Okey. Beri pada situ Orkestra kita tahun ni kita punya music director adalah Aubrey. Bang, boleh kita kata muzik director bang ni, adakah dia yang buatkan semua lagu ke ataupun sebenarnya contestant yang buat lagu tu bagi pada Aubrey dan kita akan cantikkan lagi? Itu macam mana? Contestant yang buatkan lagu, maksudnya artis yang buatkan lagu, bagi skor muzik kepada Arrangement Aubrey, arrangement semua, Aubrey akan mencantikkan. Dan Ini Aubrey akan play live music tiap-tiap artis yang bertanding tu di sinilah. Berapa ramai bang hari kali ni? Kali ni kali muziknya. untuk string kita ada lebih kurang tak silap saya 25. Ya. Dan total keseluruhan saya rasa dalam 40 orang. Ini satu yang drama, gitar semua. ni memang satu yang AJL buat tiap-tiap tahun kan bang, supaya Tiap-tiap persembahan tu memang orang kata grand, memang Betul. besar lah kiranya. Musiknya akan besar lah. Bang, BV berapa orang tahun ni? BV untuk Aubrey punya 6. 6. 2, 4, betul 6. Peserta ada tambah BV masing-masing. Ada tambah BV masing-masing dan choir masing-masing. Ada yang pakai choir hingga 60 orang pun. Nampak tak? Abang Jamil bagi sikit hint. Ada sikit. choir, ada 60 orang choir bang. Wah. Lain macam belum tanya lagi bab penari tu bang kan? Ya betul. Kita tease sikit, Kita tease tengok sikit. backstage kat mana tempat diorang nak masukkan prop semua. Dia nampak jadi musician. Alright. Sekarang bang, nak tahu prop buat kat mana? Prop Okey. tahun ni besar-besar ke kecil-kecil? Prop tahun ni kalau kita tengok pada kawasannya di sini, masing-masing ada saiz masing-masing. Aina kita tahu prop dia sebesar mana, kita dah faham dia punya konsep. Asha Retno pun besar dia punya prop kan. Jadi di sinilah tempat di mana kita menyusun props mengikut turn persembahan masing-masing. Ada yang dikonstruk di sini dan ada yang dah siap konstruk dan kita bawa ke sini. Okey, tapi kalau korang perasan semuanya pecah-pecah. Pecah-pecah. Tak macam ni nak masuk Tak boleh masuk, dia kita kena piece Adalah kecil-kecil. sebabnya. Ya. Bang, tanpa membocorkan rasa kita lalu situ sana boleh tak bang? Kalau agak-agak bocorkan kita padam lah Okey boleh. Bang. Ni semua Ni sikit. turn. Siapa nak masuk, jadual kita. Oh. Inilah yang abang kata 200 orang terlibat tu. Ya, betul. Ni antaranya lah. Antaranya. Ini backstage kita. So ada barang-barang dalam kotak lagi ni. Masih
Nampak ni ada barang-barang yang dalam kotak. Dalam kotak. Lagi. Ya. Kursi pun sampai melalui sini. Sini lah loading bay kita. Ni juga belakang, ni betul-betul backstage. Backstage. Besar tempat di sebenarnya kan. Ada yang masih dalam construction, touch-up. Tapi mostly semua dah siap lah. Ni cuma nak final touch up. Final touch up saja. Tapi semua buat di sini. Ya, kebanyakan yang buat di sini lah. Nampak gayanya kalau sekali imbas tadi besar-besar. Ayap. So nampak dong Besar-besar. Mesti gempak. mesti nampak. Persembahan mesti gempak. Saya boleh janjikan yang terbaik. Tapi saya tahu saya bang, nanti hari kejadian belakang ni jadi tempat lain. Hari kejadian? Bukan biasanya belakang ni lah tempat kru-kru lepak, minum. Ya, tahun ni tak ada. Oh, tahun ni tak ada? Tahun ni tak ada. Kat sini kita khaskan untuk semua persediaan untuk props. Tempat-tempat makan kita buat kat tempat lain. Jadi tahun ni belakang ni memang sepenuhnya sepenuhnya kita bagikan tempat persediaan untuk prop artis kita yang makan. Ya, sebab dia besar-besar. Faham? Okey, jom kita ke tempat lain pula untuk abang. Ya, silakan. Kembali ke dalam hall. Sekejap lagi kita akan tanya Abang Jamil macam-macam lagi sebenarnya pasal AJL. Untuk yang AJL kat Abang. Hari nampak hasil lah. Ini Russell, project manager kita. Dari jauh sini, dari jauh tadi dia serius je muka dia. Tension ni, makin dekat makin tension. Baik. Tapi setakat ni macam mana? Setakat persiapan ke apa? Persiapannya dengan apa yang nampak dia rasa kata dah berapa banyak dah 2 kali 70% 80% lah, 2 kali dah. So far, thank God kita berjaya untuk mengikut schedule yang telah ditetapkan. Beza dia macam saya cakap, dia apa kita beza dia perbezaan setup hari kita. Setup hari kita kurang meet sikit. Okey. So sebelum ni kita ada 12 ke 11 hari kan. So untuk kali ni first time kita ada 7 hari. Dalam 6 hari lah. So dia sangat challenge untuk technical team kita. Dia orang dah siap semua benda ni dalam 2 hari tu. 48 hours. Sebab bos ni pun ada beritahu saya. Dia orang kata kenapa AJL lambat sekarang kan bertangguh, AJL 40 bertangguh, katanya tak ada bajet macam-macam. Tapi sebenarnya bos ni dah terangkan kata jadual stadium penuh. Betul. So kurang hari ni sebab jadual penuh tu lah. Betul. Sebab kita kena ikut venue yang kita nak sangat ni. Sebab AJL 40 dia kena dekat Axiata. So dari itu kita ada 7 hari. So dalam 2 hari 48 hours dan tim kita buat stage, lighting, set semua. Tapi untuk orang-orang yang dah berpengalaman macam you all dah 40 tahun tak ada masalah pun. InsyaAllah. Tak ada masalah tapi kita tekan lah. Itu yang muka tak ada senyum tu. Ini yang dia tekan-tekan kita orang kan. Wah, saya bos. Dia tahu, dia selalu tekan lah. Faham. Okey, tak apa, tak nak kacau rasa. Okey. Saya kacau Abang Jamil sekejap. Okey. Right. Ya, saya saya tak tahu boleh pakai tak boleh pakai. Tapi saya saja je nak juga buat. Abang duduk sini, saya nak pusing sekaligus je. Okey, boleh. Satu kali pusing kamera boleh? Silakan. Pusing one round. Okey. Laju-laju, boleh? Alright. Oh, nampak. Nampak. Potong. Cik itulah, aku pun cilat dia daripada jawab. Ada kamera lah. Dia gelak-gelak. Dia gelak-gelak. 10 seconds. Ni orang kuat Marsha. Dia jaga Marsha. Marsha Milan Adalah, kenapa kita tak dapat selai? Mungkin tak kita tempah 10 tahun ni. 10 tahun yang ke-10 pun dapat. bajet baru approve. Kita dah selesai, semua tempat dah tengok, dah tunjuk dah ya. Mana yang boleh tengok lah bang. Yang mana boleh tengok. Itu je lah yang tempat kita bawa kita round apa yang berlaku di sekitar Unify Arena ni. Saya nak terima kasih bang kerana sudi bawa saya jalan-jalan, sudi bawa tengok kawan-kawan kita semua tengok apa yang berlaku di sebalik tabis sebenarnya. Untuk bagi saya 40 tahun tu satu angka istimewa. Walaupun abang kata AJL ni biasa je, every year sama je kita bagi kan. Mungkin last apa yang abang nak katakan kepada mereka yang bakal menonton nanti hari Sabtu nanti? Okey. Pertamanya selamat menonton ya. Kita akan menjanjikan insya-Allah yang terbaik daripada kami ya. Pastikan yang mana tak ada tiket tu berada di kaca TV ya, duduk di kaca TV. Kami akan memberikan satu persembahan yang sangat-sangat menarik ya. Dengan garapan audio kita, garapan lighting kita, persembahan daripada artis, gimmick-gimmick daripada artis ya. Opening kita yang ramai artis ramai artis dan kita ada interlude yang sangat istimewa. Jadi kepada penonton-penonton F8 Bus ni ya, terima kasih saya ucapkan. Ini saja yang dapat kita tour untuk hari ini. Kita tak boleh review lebih-lebih. So tunggu hari Sabtu nanti. Bang, terima kasih banyak bang. Abang bawa separuh jalan. Bukan separuh jalan, bawa bukan semua tempat. Yap. Tapi hint yang bagi tu pun dah cukup menarik untuk saya. Banyak benda yang kita tak sama-sama nak nantikan bang. Bang, good luck bang to the whole team.
Terima kasih. Jumpa hari Sabtu dia Jumpa hari Sabtu. Bye. Sekarang kita bersama dengan ini dah dia. Tak dia? Ha? Pitu. Ha? Wani Khairi lah. Bukan malam ni ke rehearsal awak? So jap, sikit. Apa? Berapa lama persediaan macam mana? Okey. Persediaan Alhamdulillah okey. Baru sampai. Tapi semua pink hari ni. Itu memang Wani Khairi dia dulu Wani Khairi. Tapi meriah yang saya nak sekali confirm meriah InsyaAllah. Kita tengok Nantikan. buat rehearsal kita hari Sabtu Okay. Thank you. Bye. Hello.